kereta, nak beli kereta. Okey, kalau siapa-siapa yang berminat untuk beli kereta baru ataupun terpakai, boleh berhubung dengan Cik Lin sebabnya trusted. Dan dia mudah sangat. Mudah sangat. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, kita bersama dengan Super Utility Vehicle. SUV yang paling popular. Kita berada di belakang saya adalah dua gadis, satu mama, satu anak. Yang ni belum kahwin lagi. Sama-sama. Dan Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Daripada mana ni? Gombak. Daripada Gombak. Oh, sini je. Nama dulu mama. Nama glamour ke tak Nama glamour? glamour. Aduh. Ayah lincah ke? Nama apa? Ada. Cik Yah ada. Cik Yah. Oh, betul. Cik Yah lincah. Dia nama apa ni? Zura. Ini Zura tau. Muka macam Bollywood sikit. So, ini kereta pertama untuk Zura. Ya, betul. Mama mempunyai cerita yang menarik untuk kereta ni dan anak dia, geng. Anak dia memang bekerja bertukus lumus siang malam. 15 tahun baru beli kereta. Oh, kedekutnya anak ni. Tak cukup makan. Tapi dah beli kereta 15 tahun bekerja. Itulah. Pakai motor je. Bahaya. Jangan bukan motor. Bahaya. So, kenapa? Tuk beli kereta pertama adalah wow. Lepas tu, spek yang paling tinggi, Activa Advance. Oh, kenapa? Sebab saya kerja dalam KL dan Activa Advance ni pada saya dia compact Dia compact. dan dia nampak sporty. Kereta tinggi lah. Saya pun Nanti ramai lelaki kejar kau macam mana? Jangan. Relax. Dan urusan dengan saya macam mana? mudah kan? Mudah. Tuk dapat kereta sebelum raya. Betul. Jom. Alhamdulillah. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Petrol percuma. Untuk Zura, di manakah engkau? Cik, ada. Kita bagi pada Zura dulu. Minggu yang pertama, isi minyak kereta, pakai duit saya. Lepas tu cocok dengan IC kau penuh kereta. Minggu kedua. Ketiga, keempat ada kat sini, Zura. Zura kena gelek dengan tangan. Pusing dengan tangan. Pusing. Ada. Untuk minggu yang ketiga, pastikan mama menjadi penjaganya. Mama, isi minyak kereta pakai duit saya. Ini adalah minggu yang keempat, mama. Dan ini adalah duit raya, geng. Kita bagi untuk mama dulu. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin. Yang ni minggu duit raya untuk Zura. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu semalam? Tidur tak lena. Tersengih-sengih semalam. Sabar. Jom tengok. Sabarlah. Kenapa tak sabar ni? Cuba sabar sikit. Sabar. Pesanan terakhir lah daripada mereka di luar sana lah nak cari kereta, nak beli kereta. Okey, kalau siapa-siapa yang berminat untuk beli kereta baru ataupun terpakai, boleh berhubung dengan Cik Lin sebabnya trusted. Dan dia mudah sangat. Ya, betul. Terima kasih untuk Zura kita. Geng, sekejap. Dolar, relax dulu dolar. Tu Ishak, sabar dulu Ishak. Pesanan dan ucapan selamat Hari Raya kepada kawan-kawan yang menonton. Okey, saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua rakyat Malaysia dan juga berhati-hati untuk berpulang ke Hari Raya. Ya, berhati-hati di jalan raya. Jom WhatsApp segera kepada saya 0123400034. Ragu-ragu ingin berbaju raya. Aduh sayang, hari ini lebarannya. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama dengan si kucing belang. 2, 3 baju raya dah dibeli. Jodoh di hari raya dah dapat kesayang. Ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodoh tu. Bersalaman bermaafan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang jua. La 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 la.